Hai semua, Wawa kat sini. So hari ni just nak share je lah trip satu hari family kita orang hari ni. So pagi-pagi abah dia bawa kita orang pergi Petrosign. Tempat ni sebenarnya dah banyak kali pergi, tapi still enjoy lagi untuk pergi. Especially anak-anak sis lah kan. So tak ada buat apa pun sebab dia ada macam-macam aktiviti sains. So sebenarnya kadang-kadang kalau nak tahu mak dengan bapak dia lebih-lebih. Macam ni Anur tengah main blocks ni kan. So dia macam dia buat benda-benda lah, buat apa, bentuk-bentuk lah daripada benda ni kan. So kalau tanya sis bentuk benda ni, saya macam bosan sikit lah. Tapi saya suka main benda lain lah, macam susun-susun. This one favourite Adam. Tak sudah tak nak balik kau. Asyik menyuruh buat je benda lah tu kan. Tak sudah-sudah. And then ada banyak lagi aktiviti-aktiviti lain. Ada macam ni, interaction punya ni kan, asal kita belajar. So Anu pun ada belajar few things lah. Ni dengan mak-mak dia belajar ni pasal bias, cahaya semua tu lah, shadow ni kan. Nampak tak? Best tau, banyak aktiviti. Kalau korang tak pernah bawa anak korang pergi Petrosign, silalah bawa. Banyak aktiviti-aktiviti sains. Anak saya suka pergi sini walaupun dah pergi banyak kali tak nak balik. Tengoklah ni, kakak ke adik ke sama je. Stand je lah, mak pening sikit lah sebab nak kena kejar-kejar sebab mereka berlari-lari kan. And then dekat Petrosign ni juga, kalau korang tak tahu, sebenarnya dia ada interaction punya activities lah. Interaction tu maksudnya akan ada facilitator yang akan explain lah beberapa aktiviti sains kan. So dia buat eksperimen lah live dekat situ. Macam ni kan, ada abang tu buat tu live eksperimen. Anak-anak pun seronok, suka jadi orang kan. Tapi itulah untuk mak-mak mungkin macam alah kan, so kita dah tahu. So and then after pergi Petrosign tu kita orang pun balik lah.